Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا Pak Yus follow Fatih follow. Maaf yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Tak rindu lemang lah. Saya tak ada benda yang saya rindu. Saya tak ada benda-benda hak rindu-rindu lemang, rindu rendang. Tak ada. Orang cerita rindu lemang, rindu rendang, rindu tak ada. Saya tak ada feel yang macam tu. Allahumma salli. Astaghfirullahaladzim. Banyak benda yang saya feel biasanya tak berapa nak ada untuk saya. Banyak perkara yang saya feel banyak untuk orang. Saya feel. Tapi saya syukur lah. Saya syukur. Sebab Allah sentiasa bersama dengan saya. Allah selalu bagi apa saja.
Alhamdulillah, saya dapat. Ada saya makan. Saya biasa pindah malam raya. Malam raya pindah rumah. Anak-anak berkurang dalam rumah. Hmm. 2011. Masa tu saya pindah dekat Pekalan Gelung, Titi Gajah. La ilaha illallah. So saya tak ada rindu-rindu tu semua. Biasa kalau nak beraya ke apa, saya nak anak-anak saya happy, isteri saya happy, dia orang dapat raya yang best. Bila dia pun best, saya pun best. Maknanya pindah malam raya, pindah dengan motor. Kuih raya tak ada, baju raya tak ada, pam tak ada. Dah biasa. Raya tak jalan. Raya kat RNR. Oh, biasa. Memanglah raya tu special. Tak rasalah raya tu tak special. Kan? 2014 raya haji dekat RNR. RNR dekat Tawa Bali. Salam ayuh, salam. Raya mana? InsyaAllah raya Kelantan. 2014. Betul tak silap saya 2014? Kami beraya malam raya tidur dekat RNR Tawa Bali. So bukanlah kata tiap kali raya macam tu, tapi biasa macam tu. Kan? Dulu Pak Yu pangkat Lieutenant Colonel ke? Lieutenant Colonel. LU. Laskar Udara. Pangkat LU. Bukan LT. Bukan LTK, LU. Allahu Akbar. Memang macam tu. Apa semua raya mana? Komen sikit apa semua raya kat mana?
2011 raya macam tu. 2012 nak bagi bini happy, anak happy beraya, post mereka dengan bah balik Kelantan. Dah buat keputusan lah bagi anak-anak raya sana, bagi mereka happy. Raya 2011 tak raya. Dah bini kata nak raya dengan abang pula, start motor balik Kelantan dengan tayar-tayar botak. Ada 200 yang poket. Bawa sabun marjan keluaran kedua. Bawa sabun, bawa herba. Mudah-mudahan ada sale tengah jalan. Sampai kat Parah 20 km lajak. Tayar pancit pula. Pak Yu tak pergi demo ke? Demo benda apa? Banyak sangat urusan. Hampa banyak urusan negara. Aku pelik lah. Macam mana aku boleh kenal orang macam hampa? Banyak sangat masalah negara hampa. Hampa memang tak ada masalah. Suka cari masalah negara. Tak, sungguh pelik aku tengok hampa. Memang hidup hampa dah sempurna dah ke? Saiful? Tak tahu. Kalau ia pun demo nak beritahu kat orang. Awak pergi ke? Semua orang pergi ke? Nak demo terbangkit sembahyang subuh, pergi subuh. Pergi berdoa. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah demo-demo. Demo lah ni tak suruh mula. Razak Rejak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat puasa. Selamat puasa. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu tak ada rindu-rindu rendang, rindu kari, rindu-rindu apa tak ada. Pak Yu, syukur tak selesai. Aku ada apa-apa jawatan apa-apa ni kan pasal tu. Pasal apa aku kenapa kena lapor kat aku? Aku menteri. Isu kuih tu aku nak kena ni apa dengan isu kuih apa semua tu. Aku bukan pergi semayang kat kuih. Aku orang Islam. Semua isu hampa nak ambil hal. Pelik lah. Di hidup hampa tak ada isu Dah selesai syukur lantak dia selesai ke apa ke. Ikut dia lah. Bukan kita jaga negara.
Assalamualaikum Pak Yung, salam. Sabun marjan ada lagi yang besar, dapat yang kecil, boleh? Saya boleh ijaz. Order saya ijaz. Miliau dah pakai habis ke belum? Tu saya kata bila saya start kempen DRT, tak kempen sabun, masa nak? Saya hari-hari kempen DRT, tak kempen sabun. Bukan sebab sabun tu tak padu, sabun padu. Bila saya kempen sabun, saya tak buat DRT. Baru nak cuba. Sebab tu saya nak hampa jual sabun. Dah pakai sabun, sabun tu dah padu, hampa jual. Saya buat benda lain. Kalau saya buat sabun, saya tak buat DRT. Naya orang penyakit dadah. Saya tak buat sabun, naya lah orang masalah kulit. Jadi kita kena sama-sama. Kita ada dua produk yang padu. Apa boleh buat DRT? Apa boleh buat, apa buat. DRT makan besar. Kan, apa boleh buat, apa buat. Allah Rabbi. Baru nak cuba. Pakai. Tengok, orang order repeat. Kau yang repeat sale. Padahal nak raya, saya kempen jalan ni. Orang nak raya kan. Saya jalan ni kempen. Jalan orang macam biasa. Sebab kalau saya tak buat, siapa nak buat? Kuih siput pun tak ada. Tenggelam isi. Senamlah sikit. Orang berjaya puaskan bini guna produk aku. Sembang. Dan tahu apa? Boleh cekang, boleh kerah, boleh besar, boleh ketat. Ngimai sembang. Pakai konflik. Cerita bab buik. Bodoh. Tak tahu malu. Macam-macam budak dalam ni. Macam haram jadah. Ingat hang pakai konflik, tak kena tulah. Jalankan tugas moderator. Kita Ramadan, kita ni lucu-lucu. Layan budak kencak akai. Sagi tergulin. Hang tergulin ingat aku. Setiap pula. Buat apa simpan dalam ni? Untuk apa? Oh, tengah drive. Untuk apa nak simpan lah? Kalau aku tak blok hang sagi, TikTok blok aku. Baik aku blok hang. Betul tak, geng? Betul tak, geng? Kan? Standard anak haram macam ni. Standard biasa. Kimak budak. Banyak handphone lah TikTok. Banyak handphone, banyaklah TikTok. Banyak handphone, banyak TikTok. Saya memang perlukan handphone yang banyak. Kawan takut kena lock. Ya.
Ada banyak nama Pak Yus. Buat macam mana? Lainlah kalau YouTube satu akaun tak apa dah. Facebook satu akaun tak apa dah. TikTok ranting rapuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya berurusan perniagaan, saya berurusan, saya ada banyak urusan. Kan? Boleh komen sedah ya. Kena block lah ni. Ni kau dah masa dan layan apa. Hak belang tu pun ada manfaat. Ya. Semua ada manfaat. Tapi mic Honor bagus tau. Apa dengar macam pakai mic tau. Betul tak? Suara dengar jelas. Telefon Honor ni telefon Honor. Ni telefon Samsung. Saja aku nak clearkan dulu aku punya trafik. Bagi clear tu. Kan? Bagi hilang budak-budak terjakai tu. Barulah kita boleh beraksi. Betul ke betul? Alhamdulillah. Aku nak balik circle lama aku. Aku tak mau dah circle yang macam ni. Cari circle matang. Orang politik tak pernah berubah. Kaki menipu, suka ditipu. Dua. Orang politik, kaki menipu. Tai politik, suka ditipu. Negatif. Lepas tu ajar keling orang. Macam lah. Ajar keling orang. Bukan kuih cerdik, kuih bodoh. Orang patutnya politik jadi kuih pandai. Ini berpolitik jadi kuih bodoh. Habis isu. Perangai macam jin. Habis isu yang ambil tahu. Habis isu nak bercakap, habis isu nak ulang. Tujuan apa? Apa tujuan? Habis isu nak ulang, apa tujuan? Tujuan dan abang ada kita pandai. Kita tahu semua benda. Cuba cari satu benda. Kepakaran hampa. Apa ulas satu benda tu? Benda tu boleh berbagi manfaat. Waalaikumsalam. Muhaizam.
Ambil satu benda yang tahu, bercakap dan bagi manfaat. Isu ni nak ulah, isu ni nak ulah, isu ni nak ulah. Serba nak ulah. Lepas tu terlajak, tersilap. Minta maaf. Terlajak sikit kena tangkap. Terlajak sikit, hara. Bila orang tak ulah, kata orang tu tak sensitif pasal agama. Ada setengah orang dia perlukan masa, dia perlu faham situasi, apa benda yang berlaku. Bukan boleh mengulah ikut dan. Kan? Tengok situasi. Lagi pun perlu lah kita nak ulah. Orang kapiak dah ni hang tak bunyi apa. Lah hang bunyilah nak bunyi. Hang pun tak bunyi nak suruh bunyi. Ya. Nak bunyi bunyi ya. Sibuk tak bunyi apa. Apa? Sudah. Kepo. Perangai macam Tina. Macam Encik Bawang perangai. Jantan. Bukan perempuan. Hak perangai lagu tu jantan. Perangai tu biasa kita jumpa jenis lagu tu. Hak perempuan jenis suka Encik Bawang duk gosip-gosip. Hak ni nak gosip, hak ni nak gosip. Ni jantan. Tak ada ajar lain. Nak gosip 24 jam. Bodoh ni boleh dapat free sebenarnya. Ni nanti saya tengoklah progres lepas sejam pertama dengan sejam kedua. Nanti minta ceritalah kamu story kamu asal apa kita kamu jadi senang-senang boleh sembang dengan saya kan? Boleh? Okey, baik. Terima kasih banyak. Politik dia tinggal samsing orang pun. Ujah tak ada. Tengok ujah orang semat. Kalau ujah orang mula lah. Cari benda yang tak ada ujah. Cari isu peribadi. Nampak sangat tak cerdik? Kan? Ekon ni. Allah. Nak jadi orang tua kan nak jadi budak. Nak jadi orang tua buat cara orang tua. Jangan jadi macam budak tadika. Berkelai main goli. Berkelai main bola. Pergi tackle orang. Kan? Dengan harapan nak pihak lawan koyak. La ilaha illallah. Padahal dia koyak dulu. Berubah-berubah lah. Matang lah semua. Kan? Cerdik-cerdik lah semua.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau perhati je. Apa nak cari benda apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedai kita di bawah anak yatim. Jenis zombie atau fentanyl yang dikatakan 100 kali. Pelik lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dengan ekon, dua ekon. Pagi. Okey, halo, Assalamualaikum. Ya, pertama kali. Cantiklah kali ni saya boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam jenis dah. Siapa? La ilaha illallah. Betul ya Habib. Terhadap Muzat. Astaghfirullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Bau tak sat tau. Bau tadi. Subhanallah. Aku guna live ni untuk sampai maklumat secara berterusan. Dekat TikTok. Sebab TikTok ni dia kena bentuk live untuk maklumat berterusan. Jadi orang lintas TikTok aku, mereka tahu lah maklumat pasal pemulihan dadah. Itu tujuannya. Jadi aku hantar bentuk audio lah. Sebab audio ni tak kena ban. Lebih bagus lah. Bismillah. Dia tahu, tapi dia orang macam nak jumpa kan. Tak ada, tapi dekat dia ada yang kaki sebenarnya. Tapi dia orang ni. Okey, baik. So maklumat-maklumat ni bagi mudah untuk warga-warga TikTok. Sebab warga TikTok baru. Biasa aku main dekat muka buku rumah biru dengan rubah merah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah bagi kesempatan. Kau nak beragama, tapi amalan syaitan.
konon nak bela Islam, membawakan lebih buruk daripada kafir. Kapiak. Kononnya Kak Barin waras, kan? Itu je. Konon-kononnya tak cari agama pun. Astaghfirullahalazim. Dia bukan lagu tu. Dia kena ada kesedaran, kematangan. Yes, Islam tu indah. Konon bawa parti Islam, bawa ulama, tapi gerakan buruk daripada kapiang. Hang punya gerakan tu kapiang pun tak buat kerja lu. Punya serang Islam, serang orang Islam. Allahu Akbar. Dia main satu ketagihan tu. Dia akal dia, hati dia minta toksin. Satu hari dia tak buat dosa, dia tak bergaduh dengan sesama-sama Islam, gaduh dengan orang, dia tak boleh survive sebab tu makanan dia. Jumaat di masjid mana Pak Yus? Belakang Rincing 4 je. Kalau dah gerakkan hang tu buruk daripada kapiak, Islam apa hang bawa? Ada betul tak ada hujah. Mana kata hang tak ada hujah lah. Faham tak? Ada betul hang memang tak ada hujah. Memang tak keluar hujah. Memang hamba tak ada benda sebenarnya. Ngarutnya. Yang faham kau main faham. Memanglah hang tentang aku, tapi masalah tak mampu. Macam tu je, mana ada hujah. Boleh komen lagu tu. Mana kata memang hampa tak ada benda. Tak ada benda hampa nak bawa. Allah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Terima hakikat. Islam ni tentang hujah. Hang ada tak ada? Ustaz ada tak ada? Ulama ada hujah tak ada hujah? Yang dia mampu laga-lagakan orang, bagi tahu kita betul orang salah. Lawan dia apa? Lawan macam mana Ustaz? Lawan dia. Buat cara apa? Lawan saja. Modal maki hamun, modal terus. Lawan. Cara jahiliah. Cara fitnah. Cara kasar. Jadi ustaz-ustaz, ulama-ulama ni tukang meniup semangat syaitan ni dalam diri hangpa. Tiup semangat iblis, semangat syaitan dalam diri hangpa.
Dan apa rasa betul sebab semangat tu dihantar oleh ustaz. Orang yang bernama ustaz. Orang yang dipanggil ulama. Sebab tu hampa jadi hau biru. Dan hampa tahu pun hampa salah. Betul tak hampa tahu hampa salah? Dan hampa tahu pun hampa ni batil. Pembawakan hampa bukan betul. Betul tak? Hampa tahu. Tapi sombong. Nak tunjuk sombong. Kenapa nak tunjuk ke Allah? Betul. Tu cakap. Kononnya pengikut ulama. Pejuang Islam. Dia punya pembawaan dia lebih teruk daripada kapiak. Perjuangan Islam kepala otak apa? Maknanya Islam pun tak terima apa? Agama pun tak bersetuju dengan apa? Agama pun tak reda dengan apa? Sampai tidak ada agama yang hampa bawa. Tak ada langsung jalan agama hampa bawa. Yang hampa bawa jalan-jalan iblis dan syaitan saja aku tengok. Konon-konon nak bagi tahu kami ikut ulama. Cara kami jahat pun kami guna kaedah ni masalah. Hidup hampa tak selamat tak tenteram sebab agama pun tak reda dengan apa. Islam pun tak reda dengan apa. Maksud Islam tak reda ni tidak ada langsung jalan-jalan Islam yang bawa-bawa. Malah puak-puak hampa daripada ulama sampai ustaz sampai hampa reda orang kafir memperkotak-katikkan agama Islam. Memperkotak-katikkan ayat-ayat Allah. Mimpi jumpa Rasulullah bagai. Ini bermakna Islam mempertahankan Islam itu dengan cara tindakan hampa yang lebih buruk daripada kafir. Sehingga kan kafir yang ada dengan hampa tu nampak lebih tinggi makam dia daripada ulama dan ustaz-ustaz pas. Punya Allah nak tunjuk betapa jijiknya gerakan hampa apa. Islam tak jejah. Hampa buat macam tu, agama tak jejah. Sebab apa? Sebab jalan hampa bawa bukan jalan agama. Yang faham, komen faham. Ada jalan agama. Hebatnya Allah. Hebatnya Islam. Dia hantar kafir, bagi tunjuk kata kafir dalam pas ni. Dia punya makam dia lagi tinggi daripada ulama dan ustaz-ustaz pas. Subhanallah. Dengan sendirinya Allah membersihkan Islam. Bukan seperti pembawa agama kamu. Sebab level ulama kamu, ustaz-ustaz kamu
makam dia bawah daripada kapiak. Yang faham, komen faham. Itu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kebesaran Allah. Hampa bukan mempertahankan agama. Hampa menkotorkan agama. Namun agama tidak kotor. Sebab Allah Maha hebat. Allah hantar kafir buat cerita, meletakkan ulama kamu dan ustaz kamu, makam dia bawah daripada kapiak dalam pahat. Hebat Allah. Betul pas ada ulama, betul pas ada ustaz, tapi makam dia bawah daripada kapiak. Yang faham, komen faham. Yang nampak, komen nampak. Hampa nak kotorkan agama Allah, Allah kotorkan hampa. Hampa nak kotorkan agama Allah, Allah kotorkan nama hampa. Meletakkan ulama-ulama ustaz-ustaz hampa, makam dia bawah daripada kapiak dalam tempat hampa. Subhanallah. Hebat Allah. Siapa yang perasan benda ni? Ya, belalak lah ulama betul lah. Ada ulama Adi Awang, Ustaz Zaid Idrus, betul lah ada ulama lapas betul. Tapi dia punya makam dia, level dia bawah pada kapiak. Subhanallah. Hebat Allah. Allahu Akbar. Siapa yang faham sampai apa yang saya ketengahkan dan sampaikan ni, saudara-saudara? Mulut aku berpuasa menegakkan kebenaran agama aku, membenarkan apa yang Allah susun, apa yang Allah sedang tunjuk. Jihad aku mempertahankan kesucian agama Islam daripada dikotorkan oleh kalian-kalian dalam PAS. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu hampa takut. Sebab hampa tahu hampa salah. Sebab tu hampa tak boleh pakai kau sendiri. Sebab hampa tahu hampa salah. Hampa tak macam kami. Berdepan, buka kamera, cakap tepat, 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 tepat. Hang nak pergi mana? Dunia pun Allah hina hang. Akhirat esok nak pergi mana?
Nampak? Menggelabah. Menggelabah. Komen yang bukan-bukan. Hak yang kita bawa ni, kita cakap ni, tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Lalah kata, selagi halkum nyawa di badan boleh bercakap kata-kata, memang kena berkata-kata. Membela agama Allah. Nabi Ibrahim pun berkata-kata membela agama Allah. Nabi Musa pun berkata-kata bela agama Allah. Bosan. Nampak? Bosan. Apa semua. Habis. Dia buat macam, ada ustaz nampak pun tak ajak hampa macam mana anak berhujah. Bagi semangat iblis, semangat syaitan, api turun. Ada bawa agama? Tak ada. Ada bercakap dalam menegakkan agama? Tak ada. Ada bahasa-bahasa mengikut landasan agama? Tak ada. Mana ada? Itulah kehebatan Allah SWT. Menghina pokok macam apa ni, yang mengotorkan agama. Jadi kalau kata, bila dah kata ustaz-ustaz PAS, ulama-ulama PAS ni level bawah pada kapiak, habis meta, dia pun tak ke depan. Habis meta. Kenapa kami kena cakap macam ni? Soalan. Tahu tak sebab apa kami, yang lain-lain kena cakap benda ni? Tahu ke tak tahu? Alah, tinggi-tinggi ulama hampa level bawah pada kapiak. Tak tahu mana. Tinggi-tinggi ustaz hampa bawah level bawah pada kapiak. Tak tahu mana. Tok so sembang hampa tinggi. Kenapa kami kena cakap macam ni? Kenapa kami kena hujah macam ni? Why? Why? Kenapa? Kerana rosaknya agama setakat hampa. Jangan sampai kami pun rosak agama. Itu sebab dia. Yang faham, komen faham. Apabila jenayah agama itu berlaku pada mereka dan kita mendiamkan diri, jenayah tersebut akan diserap kepada kita. Apabila kita bersuara, maka jenayah tersebut berhenti setakat mereka sahaja. Yang faham, komen faham. Itu tujuannya. Kenapa wajib suarakan perkara ni? Supaya agama kita tidak tercalar pada diri kita. Adakah agama tercalar pada diri mereka? Ya, kerana mereka membenarkan. Kerana mereka membenarkan pendustaan yang dibawa oleh mereka. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan agama Islam yang dikotorkan oleh PAS
dengan menghantar kafir mengaku mimpi jumpa Rasulullah. Dan mereka membenarkan. Secara automatik, mereka-mereka ini level bawah daripada kapiak yang ada dalam pah. Astaghfirullah. Kita ni duk jadi macam ni punca daripada mereka. Duk jadi batu api. Punca daripada ustaz-ustaz PAS ni. Dia baling batu sunyi tangan. Semalam siapa tengok live Tok Singa? Siapa tengok live Tok Singa dengan ustaz tidur semalam? Saya ada semalam saya tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you follow. Siapa tengok semalam? Ramai semalam, 1000 mata memandang. Takkan tak ada. Dan follow, terima kasih. Takkan tak ada. Katalah kat diri sendiri, tunggu azab. Padahal kita Islam, sama-sama Islam, saudara Islam. Tapi disebabkan ustaz hampa, disebabkan ulama hampa, habis jadi hura. Tengok lambat kuning, Somajan. Terima kasih, Amir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pecah belah habis orang. Namun Allah Maha Kaya. Allah tak kapiak. Mengangkat kapiak tu di dalam pah. Makam di atas. Daripada pokok ustaz-ustaz, ulama-ulama. Puh, habis. Ini zikir ni. Menegakkan hak Allah, hak Rasulullah, hak agama kita. Kebenaran. Subhanallah. Aku yakin dah ramai dah faham apa yang aku sampaikan. Bagaimana Allah membersihkan agamanya. Agama Allah ni. Yang dikotorkan oleh ulama-ulama dan ustaz-ustaz PAS ni. Dengan menghantar kapiak dalam PAS ni. Mengaku mimpi Nabi. Dan dibenarkan. Dan dibenarkan oleh puak-puak lebay. Dan ditakbir oleh puak-puak PAS. Dengan automatik sendirinya, kapiak dalam PAS itu, makam dia lagi tinggi daripada ulama dan ustaz-ustaz PAS. Astaghfirullahaladzim. Syukur Alhamdulillah. Allah membersihkan agama Allah.
Nampak? Ya, bab taksub lah. Tapi ini, agama ni bersih. So sekarang ni, kenapa aku suarakan benda ni? Kenapa aku suarakan perkara ini? Kenapa kita perlu suarakan benda ni? Mengatakan kita tidak bersetuju dan kita tidak redha penghinaan agama kita oleh mereka yang merosak, mengotorkan agama dengan kita suarakan. Supaya Islam dalam diri kita tidak tercemar seperti mereka. Sebab tu kita kena suarakan, mengatakan aku tidak redha kebatilan yang dibawa oleh mereka diserap oleh kami. Sebab tu kami sediakan perisai dengan menafikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kami tidak redha apa yang dilakukan oleh mereka dan mereka adalah pendusta. Yang faham, komen faham. Sebab tu kena suara. Sebab Allah sedang menanti. Allah tengok. Hang suara apa yang hang suarakan? Adakah hang takbir seperti mereka? Ataupun hang mengaku seperti ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka? Dengan mempersendakan Rasulullah. Mengatakan di mimpi jumpa Rasulullah berkali-kali. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita alhamdulillah. Bila kita suarakan macam ni, kita alhamdulillah. Islam kita tidak tercemar. Kerana kita tidak izinkan Islam itu tercemar pada diri kita. Yang jelas, komen jelas. Faham? Hanya yang mau fikir boleh nampak kerosakan yang dibuat. Sebab tu kerosakan tu, rosak ada agama.